Pengurusan kewangan masjid kini lebih mudah. Saksikan tutorial lengkap sistem perekodan kami. Layari pautan untuk video penuh. Sekarang kita akan melihat menu e-borang. So, dalam e-borang terdapat beberapa menu yang dipaparkan, iaitu daftar aset. So, daftar aset adalah bagi menambah aset yang ada di masjid. Tuan-puan boleh klik saja tambah aset. Okay, dah masukkan jenis aset. Okay, sebagai contoh saya masukkan kerusi. Okay, model sekiranya ada. Dan method purchase, donation dan sebagainya. Okay, acquisition date, bila dibeli, harga dan sebagainya. Okay, menu yang kedua adalah pengurusan buku cek. Sekiranya ada buku cek yang diberi kepada amil-amil masjid dan sebagainya, boleh ditambah rekod di sini. Dan seterusnya adalah pembatalan cek untuk cek yang dibatalkan. Daftar buku resit sekiranya ada, penggunaan resit secara manual. Borang penerima wang. So, ini biasanya bagi kutipan Jumaat yang diterima secara tunai. So, kita boleh merekodkan di sini. Sebagai contoh, kita akan masukkan kutipan Jumaat. So, jenis ini adalah tabung pengurusan, atau tabung khairat kematian, tabung dan sebagainya. Ataupun tunai di tangan. Okay, sebagai contoh, saya masukkan di sini. Satu dia akan mengira secara automatik. Dan wang silin sekiranya ada, dan resit sekiranya ada, tapi kebiasaannya tiada resit sebab ini adalah rekod penerimaan sahaja. Okay, boleh pilih tunai di tangan, simpan. So, secara automatik dia akan masuk ke dalam rekod tunai di tangan.